Yang ni keli geprek kita. Oh, keli. Kita akan dapat besar macam ni. Kita letak kat sini. Sambal, makan pedas tak? Makan lah. Sini selalu kita letak asing. Tapi yang ni, kita Letak tuang je atas ni. ikan. Satu tahu. Satu tahu. Tahu dengan tempe lah. Satu-satu buat sup. Okey, kalau yang ni RM10 je. Yang ni pula best seller kita, ayam geprek. Kita dapat besar yang macam ni. Besar. Kita akan ketuk dulu. Pek lu macam biasa. Ya. Saya peminat ayam ke? Sambal. Ya, kita letak dekat atas ni juga. Saya suka pedas macam biasa ke? Okey. Tahu satu, tempe satu. Ini portion? Okey, kalau macam ni pun sama juga RM10. Kalau tak nak makan geprek, kita ada juga goreng kunyit. Kalau yang ini ayam goreng kunyit. Ni ayam goreng kunyit Kita akan dapat portion macam ni lah. Selalu asing, tapi macam biasalah ni kita terus letak je. Lalu, Sekali. So, okey, kicap ada. Kedai akak ni Grab pun boleh kan Grab? Betul, kita ada dalam Grab, Foodpanda, Misi. Kalau yang ni RM10 je. Kita ada juga daging goreng kunyit. Oh, ni daging Sama pula. Juga, betul. Baik Kak. Kecap Kicap. kurang je. Satu sup. Kalau Macam macam ni? ni pun sama juga RM10. Nacik kedai akak ni kat mana? Kedai saya dekat dengan Petron Simpang 4, Okay. lorong pertama. Kalau nampak DIY, dekat situ lah Depan je bertengah lah. dengan dia. Oh, nama kedai apa? Nama kedai geprek dan kunyit. Kita buka pukul 10 pagi hingga 5 petang. Cuti? Cuti setiap hari Selasa.